Di seluruh ibadah itu bersyukur kepada Allah. Seluruh ibadah adalah bersyukur kepada Allah. Jadi mana bersyukur pun mempergunakan harta bagi oleh Allah, kan syukur. Jadi kitanya olehnya tak pergunakan tenaga bak bersyukur bak yang oleh Allah puasa. Puasanya termasuk bersyukur. Ada kelahiran roh Nabi, ada urut kelahiran. Jadi dengan puasa aja bersyukur, dengan tak bersedekah aja bersyukur. Yang hanya bersyukur dengan makan-makan. Hidayah yang maksud tak bersedekah, biar maksud umpun-umpun. Nah, ini nak ubah je. Jadi maulud sedekah yang perlu. Kan umpun-umpun. Jadi memang perlu umpun kau betul. Yang mungkin yang kecil lah lagi buat katanya lantrai tayo kata balik tujuan kan. Perlu mulut umpun. Ya, katalah daripada bu orang awal. Jadi ubah perang ni jenuh. Mulut bersedekah, kita makan yatim dia. Kita nyoh dah nak paju je. Kita makan dekat sini hantar paju makan mangai dia. Kepacamat tu je. Nya pacamat dia ke dia, orang kat sini ke dia. Yang kau betul beda. Nampak. Wali hasil khabari ala takudil insatil mufawiti tarkuhu li fadlil jumayan. Dan untuk membangkitkan, dan karena dibangkit dipengaruhi ditunjuki oleh hadisnya, dia ada kuatat, dia ada geberatkan untuk taim. Takut itu memberatkan untuk diam. Diam itu adalah mau luput le tinggal diam bagi fadilah Jumaat. Jadi mau pegah apa hana fadilah Jumaat. Watai hana fadilah Jumaat kakak. Dua bentang tengok aku dia kena berapa ni. Aku pergi dah berapa kata. Bal muqion fil ismihan. Yang tu kena aku. Bahkan pergahabannya itu jatuh dalam dosa bila terpengaruh lain. Jadi nak pergah dosa aja. Indah kathiri minal ulama, dikisi kebanyakan ulama. Pergahaban dengan baca khutbah termasuk muqion fil ismi. Jadi nak dosa. Walaupun dengan pidato. Dengan pidato kan dengan khutbah. Yang dengan dakwah. Wah, baru khutbah. Tapi itu sama-sama dengan khutbah. Nyom baru dalam masuki lalu khutbah berarti melakukan masuki. Dalam rukun dua. Yang berapa khutbah? Nya yang pasti itu. Ide berapa bejar berapa jadi orang buku. Hai kau nyampe berapa? Tanya berapa pun ada bang. Macam mana? Ketik masukkan sebelum baca rukun dah benar. Betul ya. Bagi banyak nanti. Tepu hana pidato tak sunat matlub mana tepunan. Dibaca hana jadi hana sunat tepu. Tawakan khutbah. Hana. Cuma banyak dah berdua pi. Nama je dah menumpang. Intaha. Kibat? Hanafadilah Jumaat. Dosa rak karuga we. Rak gabut dengan ibadah. Jumaat. Sah Jumaat tapi dosa, ha? Mengelakkan punah sunat yang pun berbeda kedua gunung lain. Sunat mana? Mana ya? Hana. Kabarnya tak kita mah, ha? Cuma belajar pakai antara empat berteman juga aku dah ya. Jauh dah. Luar dah. Kan gebang ke mimbar kan ke mimbar gebang berteman kan.
Gimana cerita utama Sayyidina Umar? Ibu anak-anak kacau ya. Ya? Anak-anak mengacau ya. Anak-anak. Sunat bang yang pertamanya kan sunat azan. Sunat supaya mengatur jak urang. Urang abang pun supaya mengatur jak urang. Bauri mumat dia tu kati pengubah. Jadi pre kali ke bang baru jak. Kadang-kadang terkenan sebagian anak dengar khutbah. Maka kebiasaan saya nama bang kata ile 5 majak. Tu bang kata ile yang bang bebut. Jadi bang pertama bang mengatur kedai. Mana kedai wai blang. Kah. Yang tu haji betul temu hotel. Kan tak pegang pengumuman. Gimana? Pegang pengumuman. Di pandai aku pun dah buat pengumuman. Buat pengumuman tu sembahyangnya ke bang. Namanya azan ke pengumuman. Azanon ni ke pengumumannya ke pengumuman tu nak. Cuma biar fatin maksud satin. Jadi lepas je harus belakangnya. Mana tunat. Jadi yang berbeda berapa ibadat al-fadhun maksusatun yang punya yadminul azani adapun tawatri punane nida dhaminun nida nyo pakai wate tamang wate sama ya kanyan wate tamang wate sama ya yang aslan masyru'atan ji yang dasar sunnah ji diman na masnah ke depan itu dah mungkin urun sunat jajaran ni tadi adanya isarian tadi lepai warnanya nanti lepainya anjit disunatkan hotel kebakaran nanti gimana disunatkan adanya anjit disunatkan lafaz yang panggilan salat itu tapi nak disunatkan di tempat-tempat yang lain berarti pun dah berah. Berarti punya umum minta cok dalilnya jid kepada tujuan lain. Papa kadir bab datang yang kagak bubut di ulama di sahabat-sahabat. Ba'dan bab punya wanumian. Hotel lahi azan. Hotel mati nak kata bet azan. Nas bayuna kaki lahi mati. Kaki lahi mati kagak perintah ke azan. Ini pendapat mutamat hotel meninggal hana. Hotel tanam mana azan, hotel lahir dekat azan. Mengki bawai lagi baki hana datang dalil maka hana azan. Jadi yang sunat yang kuat pendapat yang kuat hana azan hotel lah. Yang gerhana hana azan ya. Gimana? Yang hana sunat azan hotel mati. Yang pendapat utama. Tapi bila azan ada pendapat yang kias. Yang itu fadilah amal kan amal yang udah batal. Mana fadilah amal yang fadilah amal, itu amal tambahan. Berarti haji kebidaah. Olehnya kan masih bab musafir kan. Ya mungkin lagi banyak khilaf. Pendapat ana. Kemudian oleh Sayyidina Utsman adanya ni tamah tu 2 ge bak sembahyang. Bak 2 ge sembahyang. Karena perluan. Bukan perluan untuk YouTube kedai. Sebab urang YouTube kedai dia azan. Jadi supaya mengatur urang le ayo golom khatib maka perkara azan lain sebab untuk mengatur kedai mengajak mai berangkat urang jak berjumaat mai melejak. Supaya terkenan hajit na khatib katur urang atur urangan. Dia yang sunat jak telah berjumaat ke khatib. Maka khatib pada semak tahiyat masjid kan boleh. Baik khatib yang tu yang nak tahiyat masjid langganan. Ai bandai kali bang, kat kali tu kat baca kat tahiyat tu masjid lah tengok. Kena jak ke dia juga. Orang bila dasar sunah yang telah jak khatib. Gimana? Orang membuat ilah sunat jak ilah. Mengapa kau baca dia? Urang jak berjumaat kamu tak hafal kalau tu khatib. Sampai karawik khatib khutbah.
Ini awak tak kerja, awak tak habis hotel fadilah kau. Awak tak kerja. Awak khutbah katib, khutbah ju kan. Kita mau khutbah ju. Ambil kerja awak, kan? Ada apa? Yang sunat ke kenyan ni kan. Dia kerja awak ke baca sunat je, tahiyat ke sunat je tak kan hotel. Je, hana pupul antara hana liwat teh. Apa guna? Sunat tahiyat, untuk tanya dua. Mia narik janda tu, panen nak tahiyat. Maka urang lalu mesti nak tahiyat. Susah andre. Tidak tamang videonya, tamang kedua video je tu je kata tahiyat dah. Itu kebiasaan di Arab. Yang Arab belah di, nikah belah di. Minta keliling tu je, 3 hek dah. Tak mau dalam video je, tak ya juga deh. Kah, tak kala lain bio. Wa aqulu. Kita mah Ibnu Hajar. Yang kenyo hikmah Ibnu Hajar ni. Pakai keun hana keun nganya bina hasanah je. Nyo Ibnu Hajar hana bina kan. Jadi ke mana? Nyo beda. Nah, urang pegahnya hasanah. Tapi miolong yustadallu lidzalika aidan. Kita cakap dalil bagi demikian pula bi'annahu sallallahu alaihi wasallam amara may yastansitu lahun nasa inda iradati khutbah minah min hajjatil wada. Kita cakap dalil bagi demikian pegat muraki menjadikan orang pengantar khatib ataupun urang jok tungkat bahasa kitanya dengan buat suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah perintah orang yang yu'im may yastansitu pernah perintah ianya Nabi akan siman perintah orang lain yang dituntut pu'im ianya man baginya Nabi iaitu bagi dengar khutbah Nabi akan manusia. Ni dulu nak berkhabar pegah you tiga nak datang pegah tiga yu'im dulu nak berkhabar lalu baca khutbah pegah manusia ini ia mendu. Indah iradari di sisi iradahnya Nabi akan khutbah di Mina haji wada. Faqiyasu annahu yundabu lil khatib amru ghairihi bi ayastansitu bi ayastansalahun nasa. Maka gekiyah tu babun Nabi bahawa suruh perdian sunat bagi khatib gi perintah gop dengan giyuim untuk pendengaran khutbah khatibnya nak manusia Nabi giyuim untuk dengar khutbah konyan giyuim urang lain untuk dengar khutbah konyan giyuim urang lain untuk diperintah gi perintah orang lain untuk giyuim manusia supaya dengar khutbah kau. Ini berarti bagi khatib ini sunat ci giyuim dia. Mainno mengata lentik mengata perak lagi tanya apa kan apa lagi boleh khatib dah kan. Kemudian turun khatib yang betul. Puim punya dia. Perintah khatib kepada orang tu yu'im. Hadza wa syanul muraqi. Yang kedudukan muraqi tu mana? Yang bu muraqi puim bu. Puim sengah orang tu you dengar khutbah. Memang you selalu dua kali. Falam yadkhul dzikruhu lil khabari fi hayyadil binati aslah. Maka hana itamang hana termasuk oleh zikir si muraqi tersebut pakan hana itamang karena nahadi pat hana itam nahadi tanya lil khabari hadis tersebut al lil khabari karena hadinya fi hayyadil binati dalam pihak bid'ah asal sekali-kali yang ketiga pegah pun ya bid'ah betul bid'ah manggo pegah bid'ahnya bid'ah hasanah bid'ahnya bid'ah hasanah jadi betul bid'ah antara hana bangsa Nabi yang betul bid'ah antara hana Nabi berarti bid'ahnya bid'ah laqawiyah tapi mionyo bid'ah karena menentang dengan sunnah yang bid'ah hakikiyah ataupun bid'ah istilahi sebab bid'ah istilah dia yang menentang sunnah Nabi, yang menentang ajaran Islam, yang mandum bid'ah. Maka bid'ahnya yang kudu bid'ah dalalah. Bid'ahnya yang kudu bid'ah
Adapun bid'ah pada logat, bid'ah hana pada masa Nabi, yo hana dalalah sebab itu mah umum hadis. Menjadi sunnah. Cuma lantaran hana pada Nabi dah kan bid'ah. Ye bang keluarga hana masa Nabi kan bid'ah. Bid'ah hasanah. Tetapi itu memang dalam menurut dalil azannya adalah azwadun maksud yang diperleh untuk mengat perdo orang kepada Jumaat dan maksud-maksud yang lain kan? Maka jid azan, sunat azan pada muduk dan umid, pada kunjungan umid nyo na masa Nabi hana ke bid'ah. Jid azan untuk mengat perdo orang bawa Jumaat nyo hana masa Nabi, tetapi ijtihad Umar. Maka bukan yang hana keun lang bid'ah sebab hana menentang dengan syariat. Ada yang menentang syariat. Keun bid'ah menyo tak itibar istilahiyah tetapi bid'ah hasanah menyo tak itibar lugawiyah. Nyo yang lo pupuknya ke Sayyidina Umar sigaga beda. Sembahyang tarawih dapat bak imam yang tidur. Dapat urang bak imam tidur 20 rakaat. Ini kalau kita perhatikan. Jo sigaga beda. Yang berbeda kan. Memang beda logawiyah. Sebab sembahyang tarawih berjamaah hana mukhalafah ngan sunnah. Sebab pekan jamaah sunat. Sunat. Olehnya tarawih pun pedang malam qiyamul Ramadan, tarawih ke qiyamul Ramadan. Hukum itu sunat. Nah ibadah liberal sudah pedang Ramadan dengan sembahyang berjamaah. Tetapi hana lagi nyan ba masarullah kecuali badal he malam saga yang olehnya ka hanale. Olehnya ka putok yang hana sabi-sabi masalahlah kagak sabi-sabi pada Sayyidina Umar yang kisina yang hana masa Nabi berarti beda secara lugawiyah. Maulud nanti lahiran maulud hana masa Nabi Ibrahim maulud tapi hanya hana menentang sunnah sebab nang Nabi dah tamu sedekah tamu dikit saja wate babulun maulud. Jadi hana bud ina ia menentang dengan sunnah. Berinya nanda dah beda menyembah istilah. Tapi menyembah beda mana logawiyah betul. Hana masa Nabi beraganya beda logawiyah. Jadi maulud beda logawiyah. Kan benar istilah sabah hana menentang dengan sunnah. Iban. Kamano murakinya yang kejid di Madinah hana faedah lantaran seluruh ahli Jumat sukut dan dengar khutbah. Hana orang yang perhaba itu. Jino nak disiplin orang. Nak disiplin ahli Jumat dah. Menyo hana pantau sunat teraki. Berarti boleh no ya. Tapi dia punya dulu lagi. Dia kalau negatif penyebab, tapi negatif kok enggak apa itu. Kan aktif yang keperhaba jino yang diuim kan mate perhaba tu. Dia baca khutbah. Indal khutbatil khatib. Ataupun wal khatibu khataba bagaimana tadi? Idza qala Kan hadis yang kita nyawa bacanya tu. Dan baca tanya. Idza qulta li sahibika yaumal jumati ansitu wal imamu yaktubu. Imamu yaktubu kan imamu yu'idu. Miawal imamu yu'idu dia je tak baca khutbah imam tu. Mio tak keun keungan kata baca khutbah imam piu. Bekaru. Tak keun keungan bekaru dengan baca khutbah imam. Nya kita tahu pasuk orang bekaru. Ya.
Nah beda abu kami tanya kita baca tentang kami yang beda mana lagi. Menyo apabila panjang yang mengganggu makna jika beda pahala jangan sah. Oh panik watai wajah panjang baca khutbah. Oh, dia panik panjang biasa. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ni kena mohon kena ni okey. Lagi ke pun khutbah lebih disunatkan berminit daripada sembahyang. Menyo sembahyang 15 minit, khutbah 5 minit, mentang 28 minit. Jadi beda pahala menyo Bayang tak? Kita tengok. Jadi menurut Ibnu Hajar, menurut Ibnu Hajar, hai gạo khương bid'ah betul khương je kan. Bid'ah betul lantaran hana ba masawai. Jadi batai khương Ibnu Hajar bid'ah betul hana masawai nya adalah bid'ah lughawiyah. Mana kau perah bid'ahnya hasanah. Nah kau perah bid'ahnya hasanah karena bangkit no. Jadi sama dengan yang bid'ah hasanah lantaran hana ba masawai. Nyo khương Ibnu Hajar nadali. Sebab Rasulullah nak bubut. Pun nak bubut wadai di Mina nak perintah untuk kayui manusia zat nak perah badung. Kayui manusia zat nak perah apa? Nak perah badun. Berarti lantaran di Minanya nak posisi manusia hana tunduk. Nak posisi manusia kadang-kadang gaduh perah apa hana dengar khutbah tu, maka Nabi perintah urang kayui. Maka kita nyo betul lagi nya. Jino nak urang dengan baca khutbah. Nah orang yang letak nak selawat ke Nabi ketua. Dia masa Nabi ada dua selawat ke Nabi. Pun dah pingat tu Rasul. Pun dah kata pingat orang hentam dua. Selawat ke Nabi hentam dua. Kedua selawat ke budak ke selawat. Hendak selawat dengan kedua. Ke Nabi menang ke Allah menang, berzikir ke Allah menang, berselawat ke Nabi lagi. Lagi yang pun dah pingat malam. Yang lagi ada pegau dia jaga. Mereka jaga apa dah pegau. Yang dah pegau orang tu orang tengah. Yang dah ingat orang tu ino nak orang dua betul ke Nabi. Meruang baku beda hasanah je mana lawat? Mana lawat? Apa hana kadang beruang masa Rasulullah. Meruang. Nyan kan beruang lain lah. Meruang meruangnya. Bahasa meruang kan? Ruang kan bahasa. Bahasa Jamun. Jadi masalah haji berbakubu. Yang nanti pernah berapa? Bernama bin Hambal Githam orang berbakubu. Githam. Nanti apa kita go lengang ke? Nah riwayat ahli hadis yang pegah para sahabat nak wasit dro ke. Mati meninggal ke baca Fatihah. Bakubu. Ke gayu orang yang baru pegah baru pingat mahabannya. Hai, tayu abut dah boleh. Gayu ulang ke dia abut lagi. Para sahabat pun nak wasit untuk baca ke dro. Dia abut lagi. Dan nak pegah Ahmad bin Hambal pernah ikalan ngikut imam mudah-mudahnya untuk sembahyang. Yang terjalah tadi. Nah waktu dia kejadiannya, nah pernah orang kalan Ahmad bin Hambal ngikut imam bukannya dengan sembahyang. Bayang dalam terus, bayang ikut imamnya. Berarti imam je guru bertanya je imamnya. Memang tidak nak ikut imam juga. Berarti pun kesalahan kau nya Githam orang buta. Berarti tentangnya malai orang butanya yang ada uji. Tentang berkubu malai orang butanya yang ada orang sambal kanggap. Maka gak ikut imam. Nya nanas na ibarat kitab. Melalui rumah ini nampak li. Kalau pergi kali lumpina bila tetap berupa. Abang kira dah apa dia pegang aku habis yang tak tetap raya. Jadi menurut Ibnu Hajar lantaran Nabi nak perintah orang untuk manusia sedangkan yang merupakan hadis Rasulullah maka but
meraki jino kaitan mengelah madinyan, maka hana jalan tak berah bid'ah wajib ni. Bukan hana jalan yang berah bid'ah dengan mana istilah.